Assalamualaikum. Saya number one. Lama dah tidak berkumandang lah kereta ni kan. Saya pegang pun rindu lah. Sebenarnya ramai gila yang DM saya pun ada. Lama tak keluar video bang. Apa jadi? Salah satu contributionnya adalah saya bercuti lama. Lagi satu wiring tu kita kena redo balik. Pak Is kita sampai dah terkoyak dah dia punya baju sebab dia kena cangkung-cangkung kat dalam tu. Buka balik wiring, buat balik wiring yang baru yang sangat kemas. Dan nombor yang ketiga, kerana saya berkecimpung belajar 3D printing dan 3D scanner. Okay? So benda tu semua dah habis, fasa tu dah habis. InsyaAllah lepas ni video akan laju hari-hari keluar. Macam video E90 tu. Kau dah lama tidur ni. Bangun. Dah bangun dah. Amatic dah masuk. Tidur balik, tidur. 2 jari, 1 jari. Okey, cuba naik lagi maksimum. Compact jari. Kita tengok bahagian belakang. So sekarang belakang jari tak boleh masuk. Naik belakang. Belakang 2 jari. Okey, belakang saya nak buat dia short stroke sikit, depan longer stroke. Pasal kereta ni short wheelbase. So kalau dia long stroke, saya corner, kalau tayar terangkat masih ada traction depan, susah nak slide. So kalau dia short stroke belakang, bila corner tayar terangkat sikit, dia akan lost traction sikit. So dia senang nak masuk corner. Macam kereta mini ke kereta Canet, macam tu lah. So kereta panjang, kereta pendek, lebar, tusuk, semua dia ada dia punya calculation. So basically saya tiru saya punya saya punya Sifu tu, Asrul Ali tu, EF9 dia masa main kat track. Macam gitulah. Saya pernah menyaksikan, saya bawa E30, saya punya Sifu kat belakang, bawa EF9 tu, belakang dia MK6. Attack corner, saya pun bagi laluan turn 15. Saya nampak depan mata dia buat dia punya EF tu macam motor wikang tau. Angkat bontot pergi. Lebih kurang. Ni corner kan. Saya bagi lalu. Dia brake. Sebab patutnya corner luas, dia patut outside, inside kan. Tapi saya dah ada kat kanan. Dia terpaksa inside nak attack corner. Dia brake, terangkat tayar belakang sikit. Lepas tu bontot dia jatuh orang. Lepas tu ada njut. Macam magic show. Itulah pasal kita nak dia short stroke. Tapi kalau abah bawa kereta ni, saya akan cabut 2 kepala spark plug. Bagi abah bawa jalan 2 silinder je. Kalau dia jalan 4 silinder kan, VTEC buka kan, ni apa benda ni abah ada kan. Pak Is, okey? Kau apa sah? Pak Is hari ni dia tidak masuk dalam lakonan kita kerana dia nangis-nangis nampak. Terharu sebab saya dapat buat. Gila. Aku tak pernah tengok orang badan besar macam gini terharu. Congratulations. Okay. Semasa saya bercuti, saya memberikan Pak Is sepenuhnya jiwa raga saya untuk memberi kepercayaan Pak Is buat benda ni. Satu hari sebelum kita buat kat sini, kita buat dekat simulasi apa nama? Kereta company tu. Siapa yang baru tengok video ni, kereta company tu macam tu. Tu kereta company. Ada seat left hand drive punya. Itu akan dikekalkan begitu sebab kita akan transfer Lion punya set Matic. Tu abah. Okay abah. Kereta ni dah lama tidur. Cuba abah ketuk dia 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak? Dia bangun. Dia bisa bangun. Dia boleh tidur bangun lah. Dia tak jalan ke? Tak jalan ke? Tak. Ni dia bangun macam gitu je. Jangan jalan langgar kita nanti. Apakah pendapat abah tentang kereta lama mempunyai sistem macam ni? Ni kira lah. Signify the apa benda dia orang kata, advance of technology and innovation. Kereta klasik Honda Civic per generation, saya rasa dalam satu dunia ni lah sebiji je yang ada Matic. Abah lah yang akan membawanya pergi JB nanti. You have to be different from others. Yes, that's it. That's the correct sentence. Abah lagi sikit je lagi tinggal nanti lepas tu abah dah boleh. Kena sabar sikit. Thank you bang. Masih tahu lagi budak ni. Tak habis-habis. Kita akan menyambungkan cerita
dashboard bising juga benda tu. Nanti kita buat soundproofing untuk bunyi gas tu. Okay, kita akan buat dashboard tu. EG9 kita masuk sini. EG9 berskala kecil. Saya kecilkan semuanya untuk masuk ke dalam saya punya Civic first generation SB1 Cyborg. Macam-macam nama dia. Okay guys, thank you so much for watching. Nantikan the next video kita punya dashboard Raibo Auto Whack the Corner. Tu dia tengah nangis lagi.